Miyojih di ko dah syai. Anak batu sebayang ni. Nyan kalan. Masalah siapa yang telah salat kemudian melihat pada kainnya najis, maka yang lebih disukai ialah mengerjakan salat itu kembali dan tidak wajib. Nah, lu bayang kalau mah najis yang lebih god, dah sembahyang balik. Tapi hanya wajib. Nah, dah. Nyan kan bak pakaian, nyan bak tubuh, lailam hukum. Siapa yang telah solat kemudian melihat kainnya najis, ijab, nyan, maka yang lebih disukai ialah mengerjakan solat itu kembali dan tidak wajib. Yang dianjurkan lebih baik dah sembahyang balik, tapi hanya wajib. Dia pemandangnya je. Kadang siapa atas duduk, kadang atas kali atas salam. Kecuali jika lang sembahyang kada hiu. Mai dia hendak tahu kai perah le makmum pi bangai perah le salam ji. Makmum pi bangai. Kai ji di buat apa? Ji dua macam ji. Miyojih di ko dah syai. Anak batu sebayang ni. Batu sebayang. Gimana cik mufarakah ju? Mufarakah sebayang keroi. Miyojih di ko dengan batu sebayang. Memang daripada batu yang ikut kalau lebih lulah boleh lulah hanya cik adalah sebayang dah syai. Hanya cik adalah sebayang. Yan mano yang bagian kumlasa tembu je. Hai mano kumlasa tembu kalau sumpah aku kumlasa tembu. Kebayang hanjit dadang kan dalu, hai dadang kan dalu. Nah, sira urang mano. Gak dua ke sebayang. Hidup lambo, kita yang le urang. Pakah hana ka dengar berah beut melanyuman yang kali. Mio hana jit dadang dadu mak bang udang apa namo. Anjing. Yang kata dupu ji kena syarat sembahyang yo na syarat di luar sembahyang. Syarat sebelum dalam lang sembahyang benar ia sembahyang. Buta tutup aurat. Tutup aurat dengan ija yang suci di samping bertutup warna aurat, ijanya bersuci. Nyo jika raja apa sangkut, mentang dah sembahyang ijanya. Gimana? Hana jit sebab ijanya yang sebab mana jit dua tu. Berarti sembahyang balik dua. Sembahyang balik. Belum jarak. Belum jarak. Yang ada kuile yang kerja iji pihak sebenarnya yang god iji. Sita pemekle. Tapi urung yang selektif lahnya ada ajak walaupun ijak ngejak kerung ini ajak kerung yang khusus sembahyang. Gebah. Dia yang kandau. Nyan kagot hat lagi. Kagot hat. Mai tu dia jaga mentang baik puto. Usai tu hana tu tingkat nyan tak jaga memang baik menaji sejak dia. Cuma minta aja apa sayang ke tang hana jaminan suci. Belum hana cara sang. Minta aja apa sayang ke lah. Minta aja apa saya gule na cara. Awak muka japli buat saya menaji jar. Ya, nikalan siapa yang telah salat kemudian melihat pada kainnya najis, maka yang lebih disukai ialah mengerjakan salat itu kembali kemudian dan tidak wajib.
Kalau ia melihat najis itu sedang salat, maka hendaklah dilemparkannya kain itu dan diteruskannya salat. Dan yang lebih disukai ialah mengulangi salat itu kembali. Hanya jil lagi kan, mesti baik jarida tu. Nak pakai jarida. Ha? Kamu syam baru cicak ada jarida yang je tadi aju jarida. No kiban tadi, kiban nak buat baru wong tu pam menurut pak ni. Ha? Ha? Kahafi. Ha? Nyang ka kuat juga je. Tapi miona kemungkinan untuk lapinah ada yang buat tubuh tu lapinah aju teruskan sembahyang. Bak kopiah ke mungkin. Kalau yang melihat najis itu sedang solat, maka hendaklah dilemparkannya kain itu dan diteruskannya salat. Dan yang lebih disukai ialah mengulangi salat itu kembali. Yang lebih god kiban. Ka aku. Tak sembahyang lain tu. Sembahyang lain. Gimana? Hai pun dapat habis rumah dia karo najis hanjil le. Tak sembahyang lain boleh. Cikar le. Hana najis le rela cikar le. Hana pa rela karo. Hai muno pa lu sembahyang. Hai pupu kan hana pupu hin. Yang untuk sembahyang tegeduk bai muduk lom. Ada kem hana pupu le jika betul sembahyang. Nyan. Pokok pemahaman ini ialah cerita peninggalan dua alas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diterangkan oleh Jibril alaihi salam kepadanya bahawa pada kedua alas kakinya itu ada najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi salatnya. Yang dasar. Pokok pemahaman pakan gepegah apabila tak sembahyang naija na najis ba iya gedanyo. Tak geretuk najis, tak lanjut aju sembahyang. Kanyan. Yang na dasar yang dua alas kaki pun sepatu. Kaus kaki. Dua alas kaki Rasulullah. Peninggalan dua alas kaki Nabi SAW ketika diterangkan oleh Jibril kepadanya bahawa pada kedua alas kakinya itu ada najis. Ya Muhammad, yang bak sitokin ron, bak silok ron, bak sipatu ron na najis. Nabi SAW tidak mengulangi salatnya. Hana ulang deh. Nuku mada jeung sembahyang ulang. Yang kedasar ji.